Hai, saya Mina. Dan saya Tina. Kami dari TVPSS SK Sungai Betal. Betul. Assalamualaikum. Hai, nama saya Dia Kristina ataupun Mina. Dan saya Dia Kristina ataupun Tina. Kami dari wartawan TVPSS SK Sungai Betal. Betul. Hai kawan-kawan, saya Ramadan yang ke-10. Kali ini, anda bersama saya Tina untuk meninjau aktiviti yang dijalankan murid-murid di pusat sumber sekolah pada bulan Ramadan ini. Josh. Hai kawan-kawan, kami dari kelas 5 Gemilang sedang menonton rancangan Jejak Rasul bertajuk Israel Cucu Nabi. Jom sama-sama kita tonton. Boleh saudari kenalkan diri? Nama saya Afrika dari kelas 5 Gemilang. Apa yang anda rakan-rakan kelas lakukan di PSS? Pada bulan Ramadan ini, kami beramai-ramai menonton tayangan Jejak Rasul dan kisah-kisah Nabi di sini. Apakah perasaan anda? Saya rasa teruja dan seronok kerana dapat menambah pengetahuan tentang sejarah Islam. Terima kasih Afrika. Selain di pusat sumber sekolah, di kelas-kelas juga dijalankan kumpulan tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh guru-guru SK Sungai Betal. Kita bersama Lia dari kelas 5 Gemilang. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Ceritakan sedikit apa yang dilakukan di kelas. Kami dari kelas 5 Gemilang akan duduk dalam kumpulan kecil untuk tadarus Al-Quran. Guru-guru akan memimpin bacaan kami sepanjang bulan Ramadan. Apakah kelebihan projek ini dijalankan? Program ini dapat membantu kami meningkatkan kefahaman dan kecekapan membaca Al-Quran. Ia juga memupuk semangat kerjasama dan ukhuwah sesama murid. Hai, kita sekarang berada di kantin sekolah untuk melihat aktiviti yang dijalankan tahap 1 sepanjang bulan Ramadan. Bersama saya sekarang murid dari kelas 3 Terbilang, Azwa. Boleh ceritakan pada saya anda dan rakan-rakan lalui di sini? Di kantin, kami berkumpul untuk membaca doa dan zikir harian. Aktiviti ini dipimpin oleh guru pendidikan Islam. Pada pendapat anda tentang amalan ini? Amalan ini sangat baik kerana ia mengajar kami untuk sentiasa mengingati Allah dan mendapat ketenangan sepanjang hari. Adakah rakan-rakan anda menyertai dengan bersemangat? Ya, semua sangat bersemangat kerana ia memberi suasana yang tenang dan damai serta menambah kesedaran untuk beramal sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih Azwa. Sama-sama. Sekian saja daripada saya, Jaga Sina ataupun Tina. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi di video akan datang. Josh, bye.